Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengizinkan Ustaz pada kali ini di podcast kampung. Yang mana pada kali ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz di podcast kampung sekarang ini Ustaz ada membawa untuk perkongsian pada anda semua, terutama anak-anak muda di luar sana sekarang ni ya. Dan insyaAllah perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua insyaAllah. Jadi Ustaz bawakan untuk anda khas daripada kampung kita, kampung Kebeke. Daripada kampung Kebeke. Dan insyaAllah sekejap lagi Ustaz akan perkenalkan adik kita ni, yang mana beliau ni adalah cahaya mata daripada sepasang suami isteri, yang mana ayah dia bernama Muhammad Saimi dan mak dia nya Zainatu Ainina daripada Kebeke. Mungkin ada yang dah kenal dengan adik ni insyaAllah. Untuk mukadimahnya Ustaz ingin memberitahu kepada anda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahul azim. Biasa dengar ayat tu kan, ayat Sibudina. Maknanya yang tersirat daripada ayat tu Ustaz nak relatekan, maknanya perkongsian pada petang ini bersama adik Ali, nama Ali. Nanti Ustaz perkenalkan kejap lagi. Maknanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, Allah akan beri dia jalan keluar. Maknanya sekiranya kita ada dalam masalah apa sekalipun dan kita bertawakal kepada Allah, kita minta daripada Allah SWT, Allah akan beri kita jalan keluar. Itu poin yang saya nak sebut, yang mana tajuk untuk episod yang ke-9, episod ke-9 dah saya. Yang mana maknanya kita tajuk dia nya dalam kita nak beribadah kepada Allah SWT ni, kenalah ada azam dan bersungguh-sungguh. Dan begitu juga kita nak relatekan dengan pendidikan, yang mana adik yang kita jemput ni seorang yang mendapat anugerah di antara pelajar cemerlang dalam SPN baru-baru ni. Dan alhamdulillah Ustaz dapat hubungi keluarga beliau dan saya jemput beliau pada petang ini untuk berkongsi dengan anda semua insyaAllah. Selamat datang Alif Alif. Boleh Alif nama penuh apa? Nama penuh Muhammad Alif Fitri bin Muhammad Saimi. Alif Fitri. Jadi kampung pang panggil Alif lah. Panggil Alif. Kalau rumah panggil manja, panggil mesra lah biasa. Alung lah. Panggil Alung. Jadi Ustaz petang ni Ustaz panggil Alung boleh? Boleh lah. Jadi Ustaz pasal Alung lah mudah. Maknanya Alung sekarang ni baru habis SPN ke? Baru habis. Baru habis SPN. Maknanya serba sedikit lah bulan ni ada usaha melalui tanya Mok pasal Alung, mana Mok kata Alung tak panggil, tak target lah dapat result sebagaimana Hak Alif dapat sebelum ni, kerana panggil SPN ni dia kena banyak baca juga kan, kena buat latihan kena buat latihan kalau malam-malam kata tak boleh kan. Maknanya kena fokus betul-betul. Maknanya Alif di awal Ali belajar untuk SPM tu, agak-agaknya Ali masa tu Ali target untuk SPM ni berapa? Agak-agak lah. Agak-agak masa tu dalam Ali tengok di telefon dalam 4-5 gitu lah. 4-5 gitu lah. Mana untuk dapat skor A tu. Lepas tu maknanya lagu mana setiap pembelajaran Ali sepanjang untuk kejar ke SPM tu, maknanya secara ni lah, secara realiti lah Ali, maknanya Ali boleh kongsi. Ali kata belajar ni time suruh panggil suruh semangat ke, ataupun belajar ni kerana cikgu suruh ke, ataupun Ali belajar ni kerana mak ayah suruh Ali ke, ataupun Ali sendiri berasa nak rasa nak target tu biar lagu mana tu orang panggil daripada diri Ali sendiri. Faham kan? Faham. Yo mula-mula kali yo kita kena target gapo kohok kita minat.
Ali ambil tu. Macam alih mula-mula masa dekat tempat tu kelas sains. Kelas sains. Sebab mula-mula masuk tu tak minat, memang tak minat. Sains ke? Lepas tu boleh ambil pilih lah. Cikgu pilih lah, mengikut layak kita. Lepas tu tak minat, mohon turun kelas. Kita mohon turun kelas lain tapi dia bagi kelas lain Kurs kita tak minat juga. Lepas tu kena duduk situ setahun. Masa tu serah. Saya ingat daripada sekolah mana? Nasruddin. Nasruddin. Masa tu kita rasa macam tak semangat Enggak kurs tu susah, kita tak minat pula. Kita minta orang lain, dapat lain. Ali minta ya? Minta ekonomi. Okey, ekonomi. Masa tu cikgu letak kelas sains. Cikgu letak mula-mula tu kelas sains. Lepas tu kita minggu buka sekolah tu masa dekat tempat kita minta turun ekonomi, tak bagi. Dia bagi turun akaun. Duduk situ setahun, result memang drop lah. Maksud tu. Jadi down lah. Jadi serabut lah dia. Serabut lah. Pak kita tak berapa minat je. Lepas tu masa dekat masuk tingkatan 5 ni boleh turun kelas. Turun kelas ekonomi lah. Dia ada subjek-subjek kita minat apa senang-senang. Tapi start situ pun kita tinggal dah setahun belajar. Orang lain belajar dah lain. Tapi kita tak belajar lagi. Mula-mula tu start daripada E, lepas tu kalau lama kena naik B, naik A. Alhamdulillah. Lepas tu trial tu ya susah sikit masuk apa tingkatan 5 tu kelas ekonomi lah. Ekonomi lah. Lepas tu adalah peningkatan sikit. Daripada tak ada A boleh lah so A. Ada peningkatan. Lepas tu trial pun boleh 2A. Lepas tu rasa macam kena usaha lebih lagi lah. Betul-betul balik sekolah tak klik lalu rumah. Belajar surah dengan sains-sains. Surah sekolah lah. Siapa pun kena. Maknanya ahli belajar surah tu dia macam group. Macam study group lah. Study group. Lepas tu hujung minggu time tak ada kelas, kita buat kelas D dengan sains-sains. Dengan sains-sains asrama apa. 2 orang ke 3 orang. Buat juga. Study lah. Study. Tanya-tanya kalau tak faham, kita tolong ayat dia, ajar dia. Kita tak faham, ajar kita. Tukar pendapat lagi ke. Maknanya dari diri ahli sendiri saya nampak maknanya ada satu orang panggil satu semangat lah semangat kita nak score tu nampak, nak score A biar boleh banyak maknanya daripada semangat kita tu lah ahli dapat praktik pada diri dengan antaranya boleh buat tadi tu. Maknanya kita boleh bercakap dengan sains tak payah kita royak kita tak payah sains royak pakat-pakat royak. Itu antara alternatif yang terbaik lah macam adik-adik di luar sana maknanya kalau down tu jangan ikut error kata jangan ikut error dan orang panggil cuba ambil semangat molek lepas tu tanya sains. Kadang-kadang tak apa dia peringkat umum alih je nampak. Dia kebanyakan sekarang ni dia banyak panggil cabaran-cabaran luar nampak. Sekarang ni je alih nampak kan sekarang ni macam-macam. Cabaran dengan TV-nya nampak. Telefon. Alih duduk sama je Tak duduk sama. Sama. Kalau tak ada sama lagi kuat cabaran nampak. Macam telefon TV. Kita tahulah kita sendiri mak ayah tahu dengan anak-anak kita dengan cabaran zaman sekarang ni. Memang cukup panggil cukup kuat maknanya kita respect lah kepada adik kita Ali ni, maknanya dia boleh score apa hal dia nak tu dia dapat alhamdulillah. Jadi lagu mana pada di sepanjang Ali belajar untuk sport SPM tu apa panggil saat yang paling Ali rasa macam aku ni boleh ke tak boleh question. Ada ke Ali pernah terfikir lagu tu macam sangat-sangat down lah macam misalnya cikgu ajar kita tak faham ke ataupun masa Ali nak menjawab exam tu Ali kata
pening soalan ni. Macam seolah-olah Alif ni kata macam tak ada harapan lah aku nak berjaya. Ada kau berasa lagi tu? Bulan ni. Tak ada sebab kalau kita tak boleh jawab, kita tanya lah cikgu masa dalam kelas. Maksudnya dia ada kelas ni. Kalau bukan dalam kelas pun jumpa cikgu, tanya lah. Di antara subjek-subjek yang Alif ambil tu, subjek yang paling orang panggil struggle lah kita nak biar betul boleh tu pelajaran apa? Struggle tu matematik lah. Matematik. Matematik biasa. Maknanya matematik tu memang biasa lah. Kena banyak buat. Kena banyak latihan. Semua dia. Memang tak nafi lah Maknanya subjek mat tu memang mencabar lah Dia kata Alif lah orang lain pun Jadi Alif masa tak ada ambil kelas tambah apa? Kelas tambah tuition. Tuition. Tuition mula-mula ambil juga tapi pada tu ambil BI saja. Tuition tu. Mula-mula ambil 2 subjek, Mat dengan BI. Lepas tu tempat yang sama lah. Tempat yang sama. Lepas tu Mat dia tu macam mengajar tu macam dia bagi jawapan gitu jadi kita pun nak tanya ke ramai ni beza. Jadi kita pun macam tahu apa tu lah cara dia mengajar tu. Tapi bahasa Inggeris okey boleh. Kalau cikgu bahasa Inggeris tu memang okey mengajar. Mengajar pun. Jadi maknanya ambil tuition tu tak lama lah untuk Mat tu. Mat tu metak lah. Kalau BI tu daripada form 4 lagi. Lama lah. Lama agak. Memang antara cara alternatifnya kalau kita rasa kita perlu ambil kelas tambahan luar, baik kita ambil maknanya untuk kita skor lebih tinggi untuk SPM tu, antara cara dia kita ambil tuition luar. Tapi ada juga tengah seorang pelajar tu dia tak suka ambil tuition luar, ada juga dia suka lebih kepada ulang kaji, dia buat buat latihan diri. Itu terpulang kepada diri masing-masing kita jadi sekarang ni Alif dalam keluarga anak sulung lah. Anak sulung. Adik-adik berapa orang? Adik 5 orang. 5 orang. Bawah Alif 5 orang. Jadi semua ni orang? 4 orang. Alif tak ingat. Maknanya bawah pada Alif ada 4 orang. Ada 4 orang je. 3 lelaki, 10. Sekarang ni Alif SPM, adik? Tu tahun depan masuk form 4. Form 4. Tu sekolah belakang? Sekolah belakang. 5 orang sekolah belakang? Sekolah belakang. Maknanya sekarang ni Ali anak sulung. Sekali lagi anak sulung dalam keluarga ni dia macam jadi contoh kepada adik-adik lah. Nampak? Adik-adik boleh tengok kepada abang. Belum dalam jaya, maknanya adik-adik boleh beri inspirasi kepada mereka lah. Jadi sekarang ni ayah duduk kampung ke duduk luar? Ada kampung. 3 kampung lah. Mak panggil mak ke? Mak. Panggil mak. Mak pun duduk kampung lah. Sekarang ni ayah awak tu apa ayah? Jaga kedai kejadi. Jaga kedai lah. Ada kedai runcit Kali dengan mak lah. Dia sebelum ni ada pegang kambing Ada. Sebab ada belum tak pernah berusaha lah dengan mak pun tu. Kambing semua. Sekarang ni masih ada ke? Sekarang ni tak ada dah. Tak ada. Lama lah. Jual belakang. Jual belakang. Tak ada nak cara. Tak ada nak cara. Maknanya sekarang fokus untuk nego kedai runcit dia. Maknanya parents Salih dia ada buat apa? Kedai runcit. Baik dia? Di Gajilutun, Bukit Anas. Dua. Maknanya parents Salih ada buka kedai runcit di Gajilutun dengan Bukit Tanah. Jadi hak baru ni di Bukit Tanah. Bukit Tanah baru buka. Bukit Tanah baru buka. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita panggil dapat sedikit sebanyak dan orang panggil ke apa kenangan pahit dengan kenangan manis lah. Kalau boleh Ali tolong kongsikan dengan adik-adik luar ni apa dia setakat ni adik Ali dapat
Masa belajar ke? Masa belajar. Belajar. Lalu kenangan tu Macam kena dengan pahit gak, macam ustaz lah. Macam ustaz dulu belajar gak kena dendam ke cikgu lah. Macam cikgu hotel lah dulu lah. Lalu ni ustaz tahu memang rasa macam tak boleh hotel dah. Kalau dulu gak. Lewat sikit awak dia atas meja. Awak dulu lah. So, ustaz dulu lah. Gitu. Sekarang ni saya rasa tahulah bagaimana alih diri. Dengan baik tak siap kerja sekolah gitu lah. Ya. No newbie. Newbie lah cakap tu. Newbie sini lah. Ya bagus lah. Tak siap kerja sekolah. Tak siap kerja sekolah. Tu. Lepas tu kalau antara kenangan manis ya? Memang kenangan manis ni masa kita study group dengan sains-sains tu masa tu suka ada boleh tolong ni yang boleh tolong momen tu masa bersama tu. Jadi seronok lah. Jadi mungkin masa Ali buat study group tu mungkin antara sains-sains hok rapat-rapat benar. Rapat benar. Kepala bagi. Kepala lah. Maknanya biasa berapa orang kali? Biasa ya kadang-kadang 4 orang, 3 orang campur lah. Kelas-kelas lain ada juga. Di antara hok Ali buat study group tu, di antara mereka tu semua dapat skor tinggi. Ada hok dapat skor tinggi, ada hok capai target ya. Maknanya ada secara keseluruhannya berjaya lah di antara kelompok Ali tu. Alhamdulillah lah capai target lah jadi itulah panggil antara momen-momen Ali boleh kongsi antara saat ketika bersama saya ni memang momen-momen yang tidak dapat dilupakan sampai bila-bila lah. Begitu Ali juga anda semua di luar sana momen masa belajar. Jadi Ali sekarang ni kerja kan? Kerja lah ke mana? Plan Ali lepas SPM? Sambung belajar pula ni. Bulan ni lah. Bulan ni dah? Dah 4 hari lagi. 4 hari lagi? Nak pergi mana? KPTN Kota Baru. KPTN Kota Baru. KPTN ni college? College Politek Mara. Politek Mara. Ali ambil berapa kursus? Kurs jurawak. Jurawak tu. Boleh situ. Boleh situ. Bagus dekat ni. Dekat. Ali pilih tu sebab jurawak tu sebab minat Ali minat jurawak kan? Minat. Minat cocok. Bagi minat lepas tu Pak Dara pun 2 orang dah. Bagi tu duduk situ belajar situ. Boleh jadi ada Pak Dara. Boleh jadi jurawak belaka 2 orang. Okey. Nampak peluang kerja tu mudah lah. Mudah dapat. Kalau kita minta tu mudah. Peluang yang luas lah. Jurawak. Jadi hari tak lama dah. Hari Ahad ni Ustaz. Tak boleh. Ne boleh. Tak boleh. Kena pergi lah. Kena pergi. Lepas tu dia peringkat awal ni dia masuk, dia suruh belajar lah. Berapa lama? Ya situ 2 tahun 4 bulan lah. 2 tahun 4 bulan. Tapi cuti sen apa, cuti tambah apa, jadi 3 tahun lah. 3 tahun juga lah. 3 tahun. Semua belajar. Maknanya kita panggil ucapkan lah selamat maju jaya lah kepada ahli dia pilih bidang kejururawatan kerana dia nampak bidang tu panggil sangat luar dan dia punya penerimaan tu molek lah, bagus lah dan untuk jangka masa yang panjang lah kenapa dia ahli nampak katakan cita-cita lah kedatang maksudnya apa dia ahli nampak cita-cita kedatang kau tak nampak tak kalau macam
Idealis tu dia kan Dia boleh sambung besi. sama. Lagi besi ya. Macam airport darat tu dia sambung. Dia minta besi. Duduk arak lah ni. Kalau duduk arak tadi. Dia rawat. Dia rawat sana. Sebab ada memang ustaz pun ada. Cara-cara pun ada hak bertukar. Ada juga bertukar di Madinah. Kita tahu culture panggil apa? Tempat kita dengan tempat asing ni memang jauh berbeza dia. Tapi maknanya sebelum dia orang hantar di luar tu, memang dia orang akan kursus dulu dia. Dari mana tu mungkin apa benda tu alih tu yang alami ya. Alami perjalanan itulah insya-Allah. Maknanya kita sama-sama doakanlah pada ahli berjaya dalam bidang hak sekarang ni. Lepas tu mungkin untuk kata-kata akhir lah 20 minit dah. Boleh lah 20 minit. Kata-kata akhir maknanya ahli mungkin boleh beri satu semangat lah kepada adik-adik. Sekarang ni kita tengok macam-macam sekarang ahli kan dalam dalam TV baik, dalam telefon kita baik, dalam media masa macam sekarang ni macam-macam lah. Orang panggil kes-kes yang melibatkan pelajar-pelajar kata 4, kata 5, kata 3. Kenapa adik-adik baru nak up baru ada kan. Kes bully lah nampak. Pasal kita pada standard tu. Ni saya budak-budak cerdik tu tapi kita pun kadang-kadang nak mikir kenapa benda tu boleh berlaku pada dia. Ni mungkin ada something orang panggil tak sepatutnya lah kalau kita dengar MRSM kita dah tahulah pelajar tu pilih saja kan. Tapi kenapa benda tu boleh berlaku juga. Atau kita nak ayatnya bahawasanya kita manusia ni kita bijak secara mana pun kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu Taala, kalau kita tak pilih kalau kita tak ada pilih kita akan terjerumus pada benda-benda yang tak molek. Kadang-kadang dia ada saing. Ada juga. Dia tu orang kata okey dah mak ayah apa dengan peribadi mak ayah apa didik anak dia tu ada okey. Apabila tiba di tempat mereka belajar tu ada pengaruh saing aja. Mari kita gitu kena saing hak jenis sumak juga maka dia sumak. Jadi itulah kita bimbanglah kepada anak-anak kita sekarang ni. Jadi untuk apa panggil kata-kata akhir lah lepas ni payahlah nak jumpa Alif nak jumpa Alif nak belajar jauh payahlah. Maknanya ni lah panggil saat perkongsian yang kita perlu ambil betul-betul lah maknanya mungkin daripada semangat Alif belajar sebelum kita tahulah belajar SPM baik, SCPM baik, PSO mana-mana sekalipun kalau tak ada kesungguhan memang parah lah. Tapi ada juga Allah nak uji kita kadang-kadang Allah tak bagi ada kali kita sungguh dah ni Malaysia bangun apa bangun baca bangunlah kaji tapi last minute fail. Ada juga gitu. Bukan rezeki apa lain. Itu mungkin tak ada rezeki dia lagi Allah nak uji tapi pihak kita sendiri kita kena sentiasa panggil berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada ujian-ujian yang kita tak mampu gitu. Maknanya Allah beri kepada kita panggil satu kalau kita ada masalah tak Allah bagi kita macam yang ayat tak sebut awal-awal tadi kan ayat sebut tu dia ada relate. Mana wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut kepada kita siapa yang bertakwa Allah akan beri dia tunjuk dia jalan keluar. Makhraja ni jalan keluar. Apa jua masalah kita minta dengan Allah akan tunjukkan kita. Kalau tak ada jalan keluar lagi kita doa lagi. Jangan fail tak yang putus asa. Doa siapa Allah tunjuk. Itulah panggil pelajar sekarang ni kita lalih maknanya mungkin ada Alif nak bagi semangat lah kepada adik-adik Alif nampak sekarang ni adik-adik Alif diri dan sahabat-sahabat pakai ambil SPM yang kedatan ni Alif nampak sekarang ni adik-adik kita struggle belajar
dengan pelajaran yang susahnya, payah faham ada juga. Jadi kita jadi malas pun ada juga. Macam-macam PA. Jadi mungkin Ali boleh beri kata-kata semangat sikit lah kepada adik-adik luar sana. InsyaAllah. Ya gini, kalau kita nak study ni, kita tak boleh study lama sangat. Maknanya kena ada juga masa untuk kita rehatkan otak kita. Kalau kita fokus dah ke study sampai ke 2 3 4 jam duduk ngadak buku apa, ia takkan masuk juga sebab kita pening kan. Hilang fokus. Jadi tekan lah dia. Maknanya kalau study ni ambil dari 2,5 jam ke, lepas tu rehat-rehat buat benda-benda mentah, lepas tu baru sambung pula. Maknanya jangan kita tekan sangat. Kalau kita letih berhenti. Jangan kita tebing. Takut jadi ni lah putus agak. Ada ramai lagi hari. Banyak lagi belum-belum ni nampaknya. Sebab kita kena. Dia kita dengar dia misalnya seseorang tu lah kita dengar. Jadi tewing tu berjalan. Dia tu bijak belum ni tu. Oleh kerana dia panggil bijak terhajuk. Siapa putus agak. Kuat mikir. Maknanya macam Ali sebut. Betul lah. Maknanya kita jangan paksa diri. Walaupun kita study bagaimana hari tu, kita kena relax saja. Relax saja. Jangan duduk gelabah sangat. Mana kalau kita baca pun time kita suka panas tu berhenti. Jangan kita tu itu tak jadi juga kan. Kalau kita paksa tak jadi juga. Mana tu bit kita jaga-jaga pun jadi out habis. Itulah antara kata-kata boleh adik-adik pergilah daripada adik kita ni Alung Alif ni. Maknanya dia antara pelajar terbaik di Nasaruddin. Dan jadi Ustaz sangat-sangat berterima kasih lah kepada Alif ni kerana dia sudi untuk datang berkongsi dengan adik-adik di luar sana. Dan adik-adik yang dengar ni pakak-pakak ni lah, pakak-pakak ambil cakna, mana pakak-pakak tenung dalam diri masing-masing. Apa kelemahan kita dan apa yang perlu kita buat, tindakan kita bagaimana untuk kita kampus kelemahan pada diri tu. Mungkin kita dah malah biasalah manusia ni memang sifat dia, manusia ni dia memang kena ada sifat malah, ada sifat mengantuk, ada sifat macam-macam negatif. Tapi atas kita belakang kita bagaimana kita kawal benda tu. Jadi kita ada maknanya mungkin akhirlah Malik berapa minit. Maknanya Ustaz berterima kasih lah banyak-banyak kepada Alif ni lah Ustaz baru kenalnya jadi mungkin ini antara satu ruang saluran yang kita adakan ni, insyaAllah sedikit sebanyak memberi manfaat kepada adik-adik kan. Maknanya dari segi pemberi Alif ni nampak boleh beri semangat kepada adik-adik kerana realiti hidup kita ni sama lah lebih kurang je macam Alif ni pun dia duduk sekarang ni kapung maknanya dia hidup dalam kapung. Maknanya daripada orang kapung sendiri pun tak boleh bagi alasan kita nak malah kalau kita rasa berjaya kau. Nampak Alif? Maknanya kita kena terus semangat. Kita belajar dalam bidang apa sekalipun kita kena teruskan dengan semangat kita, insyaAllah. Untuk kita buktikan kepada mak ayah. Nampak Alif? Mak ayah besar lahirkan kita bagaimana dia sanggup bergada nyawa untuk melahirkan kita sebagai macam Mak Alif diri. Maknanya itulah antara cara kita nak timbal balik, balah balik kepada keluarga Mak Ayah kita dengan orang panggil rasa bangga. Mak Ayah kita rasa bangga dengan adanya kita. InsyaAllah itu yang kita matlamat kita dan insyaAllah Alif dan Ustaz doakan Alif insyaAllah akan berjaya seterusnya dalam bidang Alif Cuburi. Dan Ustaz akhirilah insyaAllah ketiganya ada adik-adik yang nak kongsi ataupun nak tanya apa-apa dengan Abang Alung kita ni untuk ambil katakan semangat atau apa boleh lah nanti insyaAllah akan share lah Alif punya telefon kalau dibenarkan lah insyaAllah, kalaupun direct kepada Ustaz diri lah kalau ada apa-apa soalan ke apa insyaAllah Jadi akhir kata Ustaz akhiri dengan isu untuk sekarang ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada diri saya. Okay, assalamualaikum. Boleh dah dia. 3 je kita tengok. Apa dah masuk dah? Apa dah masuk?